Kalau surau ini tidak cukup lengkap hari ini, peluang pahala mungkin terlepas untuk selama-lamanya. Surau Al-Yumni di Bandar Kinrara di sini yang kita usahakan bersama dan telah siap dan digunakan pada hari ini. Namun kami memerlukan dana penting untuk keperluan asas. Bagi memberi keselesaan kepada jemaah, kami memerlukan mihrab dan meja kuliah sejumlah 27,500. Yang kedua, ekon di pejabat dan dewan kuliah, anggaran kosnya RM15,000. Yang ketiga, grill dan awning sejumlah RM20,000. Jumlah keseluruhan kos-kos tadi bernilai RM62,500. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah keperluan jemaah untuk solat yang sangat penting untuk hari ini, untuk majlis ilmu dan keselamatan jemaah. Jumlah ini sedang dikumpulkan. Ingat, siapa yang membantu pada hari ini ialah yang akan mendapat pahala apabila surau ini digunakan. Jom menyumbang mengikut kemampuan anda masing-masing. InsyaAllah saham akhirat kita yang punya.